Okay, Cikgu Songkong macam mana Cikgu perasaan Cikgu? Kita dah habis tamat latihan semua. Sedih, happy. Dan apa yang telah saya cakapkan tadi, saya harap ambil iktibar dan kamu praktikkan. Itu saja. Kerana yang nak mengubah diri itu adalah kita sendiri. Betul ya. Right? Okay, kemara boleh ya. Kemara boleh. Cantik, sampai. Okay, ini sekarang penyerahan handset yang dilepas kat PLKN ni. Sekejap. Handset yang lepas. Cikgu tu tak bagi balik handset yang dilepas. Ini gangster paling besar PLKN. Capang. Syah, sini. Capang sedikit. Sepatah 2 kata bang. Sepatah 2 kata. Capang mulai. Kita tengok makanan kami di belakang ya. Ini makanan kami. Jeng. Jangan marah tau. Okey. Dah macam mana perasaan dah? Nak balik? Ada tak? Bye. Ini tadi kami punya makan malam. Macam ni lah perasaan kami makan malam. Diorang semua nak balik dah. Jom kita ikut konvoy. Nyanyikan apa yang awak belajar dalam kelas ya. Apa perasaan? Perasaan Cikgu Azmi, Cikgu. Dah habis. Sedih ya. Ya. Alah, sikit kot. Okey, ngasih ya.